Okey, kalau kita lihat pada fanpage kita ini, kita sudah ada beberapa post yang kita buat tadi. Okey, ini album post, ini foto post, ini link post tadi. Tapi post-post ini siapa yang nak tengok? Itu soalannya. Siapa yang nak tengok post-post ni semua? Sedangkan kita belum ada sesiapa pun yang like page kita. Right? So, di peringkat awal, di peringkat permulaan, okey, kita bolehlah mula invite rakan-rakan kita yang sedia ada. Okey, di dalam bahagian sini, di bawah sini kalau kita lihat ya, ke bawah sedikit, kita akan nampak ada button invite. Yang mana di sebelah kiri ini adalah list rakan-rakan kita. Di kanan ini adalah button invite. So, kita boleh mula invite secara manual untuk rakan-rakan kita singgah dan like page kita, dan mungkin sebahagiannya akan lihat pada post yang kita dah buat tadi itu. Right, so ni boleh dibuat secara manual. Boleh klik seorang ya sampai habis semua list rakan-rakan kita di sini. Okey. Itu secara manual. Okey. Apabila kita bercadang untuk melakukan promosi secara lebih meluas dan lebih targeted, pada masa itu barulah kita bercakap tentang iklan di FB Ads, ataupun dipanggil juga sponsored ad, atau juga dipanggil PPC, ataupun iklan jenis pay per click. Right? Kejap lagi kita akan bercakap tentang macam mana nak buat pay per click. Right? Contoh iklan pay per click macam yang kita selalu lihat apabila kita klik pada home. Cuba klik home. Kita akan nampak iklan itu muncul di sini, di sebelah kanan di sini. Selalunya dia keluar begini, right? Dia ada tulisan sponsored di atas itu, dan orang akan klik pada iklan ini. Dia ada juga button like di bawah situ. Bila orang klik di sini, bermakna si pengiklan ataupun orang yang mengiklankan, orang yang meletakkan iklan ini akan membayar kepada Facebook mengikut berapa klik yang dia dapat. Ini dipanggil pay per click. Nanti saya akan tunjukkan secara lebih detail macam mana setup untuk iklan ini dibuat. Okay. Sebelum kita nak bercakap tentang pengiklanan di Facebook, pertama sekali kita kena pastikan, kita mesti pastikan yang page kita, right? Page kita tadi telah siap dipasang dengan aplikasi. Maksudnya di bahagian ini, di bahagian tab di sini nampaknya belum ada aplikasi. Kita kena pasang aplikasi supaya aplikasi itu boleh menapis setiap pelawat yang singgah di page kita, right? Supaya pelawat tersebut akan didorong untuk like page kita. Maksudnya apabila kita buat promosi nanti, kita akan promotekan supaya apabila orang nampak pada iklan kita yang muncul di sebelah kanan di sini nanti, okey, sesiapa yang klik pada iklan kita itu nanti akan dibawa terus, akan dibawa kepada aplikasi kita, iaitu satu fan gate yang akan menapis. Fan gate ini akan menapis dan pecahkan audiens atau pelawat kita kepada dua kumpulan. Satu, orang yang belum pernah like kita, dan yang satu lagi adalah orang yang pernah like page kita. Bagi mereka yang belum like page kita, akan diarahkan supaya klik like dulu sebelum masuk ke dalam laman web promosi kita. Manakala orang yang memang sudah like sedia, dia memang sudah pernah like page kita, dia akan terus dibawa kepada website bisnes kita. Jadi di sana ada filter, ataupun kita sebut juga sebagai fan gate. Okey, jadi sekarang saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak memasangkan
fan gate tersebut ke dalam fan page kita ini. Right? So caranya adalah dengan memasang satu aplikasi yang kita akan pilih hari ini, nama dia static iframe tab. Okey, pilihlah satu daripada banyak-banyak aplikasi yang ada di sini. Ambil satu, contohnya satu yang ada color sikit ni. Saya klik di situ. Cara nak buat cariannya, typekan di bahagian FB search ini ya. Ini bahagian FB search ini, type masuk perkataan static iframe tab. Dan dia keluarlah pilihan-pilihan begini. Pilihlah salah satu daripada static iframe tab yang muncul. Dan kita akan dibawa kepada muka surat yang berikutnya. Ada satu button warna hijau itu, install page tab. Okay, just klik saja di situ. Alright. Muncul pula muka surat ini, add page tab. Dia tanya kita nak pasangkan aplikasi ini di dalam page yang mana. So kalau kita ada banyak pages, kita klik saja dekat sini, dia akan keluarlah pilihan-pilihan di sini, mungkin 3, 4 ataupun 5 pages yang kita pernah create sebelum ini. Okey, di dalam case ini saya cuma ada satu saja page, iaitu yang belum dipasang dengan aplikasi ini, iaitu Lina Leather Store yang kita baru buat tadi. So itu saja pilihan yang ada. Page-page saya yang lain tu semuanya dah dipasang dengan aplikasi tersebut. So dia tak muncul lagi di sini. So satu saja yang muncul, terus klik pada yang satu itulah. Kemudian add page tab. Dan seterusnya kita akan sampai ke tab setting page. So apa yang kita nak set di sini adalah di bahagian page source yang di atas ini, tik pada redirect. Tik pada redirect dan pilih URL di bawah itu, HTTP ini, masukkan URL ke website kita tadi. Macam mana nak dapatkan? Tekan publish dan copy URL kita tadi, copy link address. Balik semula ke Facebook tadi, ke tab setting page tadi. Okey, pastekan di situ, Ctrl V ataupun right click paste. Pastikan di sini hati-hati ya, jangan sampai HTTP itu muncul 2 kali. Kalau muncul 2 kali bermakna link itu rosak ya, dia jadi broken link, tak hidup. So ini adalah destinasi yang mana akan hanya boleh dibuka ataupun akan hanya boleh dilihat oleh mereka-mereka yang telah menjadi fans ataupun mereka-mereka yang telah like page kita saja. Manakala mereka yang belum pernah like page kita, apabila dia klik pada iklan kita nanti, kita tak akan benarkan dia masuk ke sini. Kita tak akan benarkan sehingga dia like page kita. Jadi arahan kepada mereka-mereka yang belum menjadi fan, okey, kita akan masukkan di sini, iaitu di bahagian non-fan page source. Untuk non-fan ini, okey, kita tik pada HTML. Setengah orang mengambil image, okey, nak mengambil image pun boleh, nak ambil HTML pun boleh. Okey, kalau kita pandai buat image, kita boleh editkan sekeping gambar. Saiznya 810 pixel kali 1200 pixel. Lebarnya 810. Tingginya maksimum 1200. Saiznya tak boleh melebihi 400 KB. Kita buatlah satu gambar kartun ke, buat satu anak panah, tunjuk ke atas sini. Sila like sebelum masuk. Buat tulisan tu di atas gambar dan savekan sebagai JPEG image dan uploadkan image tadi tu. Contohnya kita buat satu file, simpan dalam kita punya folder image ini dan kita pilihlah gambar yang kita dah buat tadi tu, uploadkan dia ke dalam page ini. Okey, untuk tujuan memudahkan pembelajaran, saya ambil contoh
yang menggunakan teks dahulu ya. So tik pada HTML, klik pada editor dan type saja masuk arahan yang mudah. Sila klik like ya. Sila klik like sebelum masuk. Ini ayat yang paling mudah sekali. Highlight teks tadi, boldkan dia, font size ubah kepada size yang besar. Kita boleh juga colorkan dia menggunakan teks color merah begitu. Kemudian highlight sekali lagi pada perkataan like. Okey, ubahkan colornya menjadi biru ke contohnya. Alright. So kita akan bagi arahan begini kepada orang-orang yang belum lagi menjadi fan kita, pada non-fan. Alright. So scroll terus ke bawah di bahagian tab name pula, perkataan welcome itu keluar sebagai default. Secara defaultnya dia keluar begitu. Kita ubahkan kepada kedai beg kulit ataupun bubuh lah, apa-apa saja kat sini. Selamat datang ke bubuh je kat sini. Right? Dan kita boleh letakkan satu gambar yang sesuai untuk muncul di dalam tab kita. Contohnya, ambil satu gambar begitu, letakkan saja sebagai tab image. So di mana tab image ni akan muncul? Nanti kita akan tunjukkan selepas kita sudah save setting nanti. Tekan save settings. Okey, apabila kita sudah tekan save setting, ada satu lagi button yang perlu kita klik di atas tu. Kalau tidak keluar arahan untuk klik lagi dan kita sudah nampak setting have been saved, bermakna okey lah tu, right? Okey, selalunya kalau kita pertama kali set up static iframe tab ini, dia akan keluar satu lagi button berwarna hijau di atas. Dia beritahu kat situ, so kita grant permission. So kita klik pada grant permission. Ini oleh kerana saya pernah memasang tab static iframe tab ni sebelum ni, jadi dia tak ada lagi keluar untuk grant permission dah. So dia akan keluar begini, settings have been saved. Okay. Bila setting have been saved, bermaksud apa yang kita set tadi itu sudah pun disimpan, di save ke dalam sistem kita, dalam sistem fanpage kita ni. So kalau kita nak tengok macam mana rupanya muka depan page kita sekarang, kita boleh pergi balik ke Lina Leather Store, klik saja di situ. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Sekarang kita sudah ada satu tab baru ya. Satu yang tadi iaitu tab photos ataupun album kita. Yang kedua, kita sudah ada satu tab baru yang kita namakan tadi kedai beg kulit. Okey, teks ini boleh ditambah lagi kalau kita nak ya. Kedai beg kulit Lina. Jadi nampak seimbang, cantik teks itu, right? Dan jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti dia tak nampak sepenuhnya. Okey. Okey, apa tujuan kita memasang aplikasi ini? Apa tujuan kita pasang aplikasi ini? Tujuannya macam saya sebut tadi, dia akan menjadi filter, penapis. Dia akan menapis sama ada orang yang klik pada iklan kita nanti itu dia sudah like ataupun belum like. Sekiranya dia belum like, dia akan diarahkan supaya like terlebih dahulu. Tapi sekiranya dia memang sudah pernah like kita, dia akan terus dibawa kepada website jualan kita. So inilah aplikasi yang akan kita promotekan nanti. Okey, inilah aplikasi yang kita akan promote. Okey, so kita nak test tengok sekarang ni. Kita ni andaikan kita ni sebagai pelawat lah. Okey, kita sebagai pelawat kepada fanpage ini. Dan kita terjumpa satu iklan di sebelah kanan di sini. Terjumpa satu iklan yang sudah diset untuk kita klik. Okey, so kita pun klik pada iklan itu. Okey, macam inilah kita klik pada aplikasi itu sebagai andaikan itu iklan yang disetkan nanti. Macam ini ya. So kita klik pada atas iklan itu, apa yang kita akan nampak sekiranya kita belum pernah like page ini. Okey, inilah arahan yang kita akan nampak. Sila klik like sebelum masuk. Sila klik like sebelum masuk. So, bermaksud di sini kita memberi arahan kepada orang yang belum pernah like tadi itu.
Okey. Untuk dia klik button like yang ada dekat bucu atas sebelah kanan itu. Ini tujuan kita bagi arahan ini. Sebab itu kalau kita pandai ataupun kita mahir mengeditkan gambar, buat satu gambar yang menarik dekat sini. Penuhkan ruang ini dengan sekeping gambar. Buat draw satu anak panah, tunjuk ke atas. Supaya lebih jelas arahan untuk orang nampak butang like itu. Kalau kita gunakan teks begini boleh. Tetapi bagi orang tidak mahir menggunakan Facebook, dia mungkin tercari-carilah dekat mana button like yang dia nak klik tadi. So akhirnya dia duk pulun klik di sinilah. Dekat button like yang tak ada link, dekat like yang tak ada link ni, dia akan klik sampai lunyai kat sini, tapi tak buka-buka juga ataupun tak tak jadi apa-apa. Memanglah tak ada apa-apa sebab di sini bukan ada link. Ini cuma arahan bertulis sahaja. Linknya di sini. Okey. Sekarang cuba kita ikut arahan itu. Dia kata sila klik like sebelum masuk. So kita pun kliklah like. Okey, present tense dah bertukar jadi past tense. Maksudnya kita sudah like. Okey, apa yang pop up yang keluar kat situ? Dia kata, welcome page admin. Do you want to be redirected? Maksudnya dia nak redirect kita kepada website bisnes kita. Kenapa dia tanya soalan begini? Kenapa tak redirect terus saja? Dia tanya sebab kita admin. Okey, kita adalah admin kepada page ini. Maknanya kita dah tahu dah ke mana kita akan dibawa. Jadi dia tanyalah nak pergi ke? Kan? So kalau kita nak pergi, kita just tekan OK saja. Nak tengok betul ke dia bawa kepada website bisnes kita. Kita just klik OK saja. Okay? So dia akan terus bawa kita ke Lina Leather Collections. Okay, dan di sini bermulalah proses jual beli. Okay? So di sini adalah tempat ultimate untuk kita nak berurus niaga. Jadi kita gunakan fanpage tadi itu hanya sebagai bridge ataupun jembatan untuk membawa pelawat kita ke sini. Dan pelawat yang layak untuk sampai ke sini hanyalah mereka-mereka yang sudah like page kita. Okey, jom kita tengok apa jadi dengan Facebook page kita tadi. Tekan ini ya, back satu step ke belakang untuk kembali ke fanpage. Okey, ini admin panel. Kita hide dia semua lah. Hide dia. Okey. Okay, hide. Alright, cuba tengok sekarang apa jadi. Kita sudah tambah satu like. Siapa yang like ni? Ini kita sendiri yang like tadi. So kita sudah berjaya menambah satu like. Kerana apa? Kerana orang sudah klik pada aplikasi kita. Jadi kalau kita nak buat promosi nanti, pastikan kita promosikan aplikasi ini. Aplikasi ini yang berfungsi sebagai filter, penapis ataupun fan gate yang akan membezakan antara orang yang sudah like kita dengan yang belum like. Okay. Kalau belum like, dia suruh like. Bila orang like, bertambah satu lagi like di sini. Okay. Dan katakan kali kedua orang yang sama klik pada iklan kita yang sama tadi. Iklan kita tu maksudnya iklan ni lah kita promotekan link ini, link ke aplikasi ini. Okay, katalah kali kedua kita like. Kita klik pada aplikasi itu ataupun pada iklan itu. Okey, adakah dia akan suruh kita like lagi? Nampak tak? Dia tak suruh like dah. Dia akan cuma tanya aja, nak pergi ke tak nak pergi sebab kita admin. Kalau yang klik tadi itu orang pelawat ataupun orang luar, pelawat ke page kita, so dia akan terus dibawa ke sini. Dia akan terus dibawa ke sini tanpa perlu dia nak like untuk kali yang kedua sebab like hanya sekali. Itu dikira unique like. Kita tak nak pasang jenis aplikasi yang memaksa orang like berkali-kali. Setiap kali nak masuk dia nak kena like, nak like apa bendanya. Like yang unik hanya sekali. Okey, jadi kita jangan confusekan orang. Nanti orang pening. Itu hari dah like, sekarang nak kena like lagi. Itu. Sebab itu kita pilih aplikasi jenis yang macam ini. Aplikasi yang sangat rasional. Okey. So kita back satu step ke belakang. Sekarang kita sudah ada satu like. Okey. Dan proses menambahkan like ini hendaklah berlaku secara berterusan. Supaya pada satu ketika nanti kita buka saja fanpage kita, kita akan dapati sudah ada 10,000 like, 20,000 like, 100,000 like. Pada ketika itu barulah kita sedap untuk bersembang pasal bisnes di
fanpage. Kita sembang tentang bisnes di Facebook. Apa maksudnya? Apa bilangan like di sini? Okey, maksudnya apabila kita buat sesuatu post di bahagian sini, what have you been up to? Okey, so chances untuk sesiapa yang like sini untuk nampak kita punya post ini sangat tinggi lah. Maksudnya sekiranya mereka yang like ini masuk ke Facebook, so mereka akan ada chance untuk nampak post kita. Kalau ada 100,000 di sini, kita buat satu post di sini, so adalah chance untuk 100,000 orang tadi itu nampak post kita. Okey. So pastikan like di sini banyak sebanyak-banyaknya. Okey, lagi banyak like di sini, lagi tinggi potensi bisnes kita di Facebook. Okey. Kita sudah pun berjaya membina fanpage. Kita sudah pun berjaya memasang aplikasi di sini yang bernama Static Iframe Tab. Dan aplikasi ini kita dah test pun tadi. Dia dah pun berfungsi. Dia sudah pun berfungsi. Dia berfungsi untuk apa? Untuk menapis pelawat dan membezakan antara yang sudah like dengan yang belum like. Mana yang belum like, dia akan suruh like. Sila klik like sebelum masuk, dia kata. Siapa yang dah like, dia terus bawa ke website bisnes. Okey, sekiranya kita nak buat apa-apa perubahan kepada aplikasi kita tadi itu, just klik saja pada image ini. Okey, ini dipanggil tab image. Klik saja pada tab image itu dan dia akan bawa kita masuk ke dalam tab setting page tadi itu. Right, klik pada setting. Okey, klik pada setting di sini. Right? So dia akan bawa kita kepada sebelum tu kita cancelkan dulu yang ini ya. Sebab kita tak nak pergi ke destination yang di redirectkan itu. So cancelkan dulu dan inilah sebenarnya nih destination yang dia nak bawa kita tu. So kita dah tahu dah, so kita tak pergi lagi dah ke sini. So kita klik pada settings. Right? So kita boleh ubahkan apa-apa yang kita nak ubah lah kat sini. Yang ini sebenarnya adalah view di dalam bentuk source code. Kalau di dalam normal mode-nya macam ni rupanya. Okay. Kalau kita tengok dalam source ataupun dalam HTML code, dia rupanya begini. Sebenarnya benda yang sama. Ini yang kita buat tadi dalam editor ataupun dalam normal mode. Okay. Dah pun settle. So, kita nak ubah apa-apa, nak ubah ayat ke, nak tukar teks kepada gambar ke. So kita pilih sajalah image dan masukkan gambar pilihan kita. Selesai, tekan save setting. Gitu. So kalau tak nak ubah apa-apa, balik ke muka depan Dina Leather Store. So kita akan nampak lah kita sudah ada satu like. Okey, saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak set FB ads. Okey, selepas kita sudah ada fanpage, selepas kita sudah pasangkan aplikasi di sini, saya nak tunjukkan pula cara macam mana kita nak promotekan aplikasi itu supaya kita boleh mengumpul banyak like.